saya tak pernah rasa pun saya artis. Okay. Saya tak pernah rasa pun saya influencer. Saya tu hanya sekadar konten je. Saya tahu saya usahawan dan benda tu waktu saya kecil. Bila saya dah besar, saya tengok dunia artis is not easy. Saya jadi artis sebab saya ke depan kat social media sebab saya tahu bayaran artis berapa. Untuk keluar TV, mungkin orang nampak saya ni bodoh, bahlul, kenapa kau tergelenyah, terkedip buat video bingai-bingai. Keluar TV, keluar dekat time berita 2 minit saya kena spend 60,000. Keluar program wanita 3 minit 30,000. Saya spend setahun paling sikit pun dalam 12 ke 15 juta. Jadi saya kata kenapa aku perlu bayar channel yang mahal dan aku bayar artis. Sebab saya bayar artis pun jutaan ringgit juta. Aku jadi artis. Ceritanya, dan saya decide untuk macam mana orang nak tengok aku, macam mana orang nak kenal aku. Aku nak jadi artis tapi